Tengok ni bu tadi. Oh, ini dia kayu, ha? Menu ada orang kayu. Lepas tu, bu ni akan bergerak melalui ada tali ni ke atas ni. Tengok tu. Ada tali orang yang kayu tu, kita bayar 5 baht sehala, dia kayu sampai ke seberang sana, ke kawasan masjid. Dan ada banyak tempat makan di seberang sana. Tengoklah. Tak ada di tempat kita ni. Kalau malas nak kayu, boleh saja berenang. Ikut sungai ni. Berenang tak? Berenang tak payah bayar 5 baht. Naik bu lang di bandar ni. Ramai orang ada. Boleh. Naik bu lang di bandar. Di sungai ni, air pun berhembus. Mana bang? Tapi jadi tunang kutip orang-orang di sini untuk berhijau di bandar.